الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Hari ni Abel nak cerita kisah yang ditulis oleh Fad lah. Dan cerita ni berlaku kepada adik Fad yang belajar di Politek Ipoh. Adik Fad ni dia selalu balik ke kampung. Rumah beliau dengan Politek ni tak jauh, Taiping ke Ipoh. Kalau hujung minggu saja, mesti adik Fad ni dia akan balik ke rumah lah. Bila balik rumah ni orang tua suka lah, selalu balik rumah kan. Mak mana tak suka anak balik rumah. Tapi yang mak beliau tak berapa suka sebabnya adik Fad ni dia selalu balik kampung ni tengah-tengah malam. Kadang-kadang sampai kat rumah ni pukul 12 tengah malam, pukul 10 malam, 11 malam. Jadi mak ayah ni risau lah bila anak balik tengah-tengah malam. Mak Fad ni dia selalulah nasihatkan anak dia ni, dan kadang-kadang dia bebel lah dekat anak dia ni. Kenapa balik malam, kenapa tak balik siang. Tapi biasalah, budak-budak kan bukan dengar sangat cakap mak ayah. Bila kena bebel semua ni, budak ni dia buat dono je, buat tak tahu saja. Satu hari ni mak Fad ni dia marah dekat adik dia ni lah, marah kat anak dia ni. Dia kata, "Oi, kenapa balik lewat sangat ni? Dah pukul 10 malam ni." Orang tua biasalah, kalau kita orang muda ni kalau 10 malam ni biasa saja kan. Malam tu adik Fad ni dia balik ke kampung, dia tumpang kawan dia naik motor EX5. Adik Fad ni cuma dia bonceng sajalah kawan dia yang bawa. Biasalah motor EX5 ni tak laju sangat kan, mana boleh pergi sampai 150, 160. Jadi perjalanan ni jadi lama lah, jadi lambat. Kalau siapa-siapa yang datang daripada arah Kuala Kangsar nak menghala ke Ipoh ni, sebelum sampai Terowong Menora ni dia kena mendaki sikit lah. Dia menaik bukit. Dan kat situ biasa kalau motor-motor lama ni ataupun motor yang sisi rendah ni memang akan jadi slow lah bila mendaki bukit dekat situ. Tambah-tambah adik Fad ni dia bonceng dengan member dia, motor jadi berat. Berbalik pada cerita yang nak cerita tadi, tiba-tiba dia perasan yang kawan dia ni bawa motor ni makin lama makin ke tengah. Kenapa pula member aku ni makin lama makin ke tengah? Adik Fad ni dia tepuk lah bahu member dia ni. Dia tanya, "Weh hang, kenapa bawa tengah-tengah pula ni? Kenapa motor ni pergi ke tengah-tengah?" Tapi kawan dia yang bawa motor ni macam buat tak tahu je, buat dono je. Sekali lagi adik Fad ni dia tepuk kuat sikit belakang member dia ni. Dia jekah lah. Dia cakap, "Oi, hang gila ke? Kenapa bawa motor sampai ke tengah-tengah ni?" Masa ni lah kawan dia ni terkejut dan belok ke kiri balik. Adik Fad ni dia dah takut lah sebab member dia ni macam pelik kan. Jadi dia suruh berhenti lah. Ada satu tempat yang motor boleh berhenti. Dia tanya member dia, dia kata, "Weh, kau mengantuk ke?" Dia kata, "Biarlah, biar aku bawa motor ni." Tapi member ni buat tak tahu saja, diam pula member dia. Masa ni dia tengok muka kawan dia ni, tak nampak pula muka kawan dia ni macam mengantuk. Tapi nampak muka kawan dia ni macam blur-blur sikit. Lepas pada terowong tu, member dia ni bawa motor dah okey dah. Dah tak ada dah nak pergi ke sebelah kanan jalan, nak pergi ke tengah-tengah jalan ni. Tak ada dah. Bila sampai di kampung ni, masa ni lah kawan dia ni buka cerita. Katanya masa dia bawa motor tadi, tiba-tiba dia nampak ada budak kecil duduk bertenggek di atas divider jalan sambil duk goyang-goyangkan kaki, macam duduk kat bangku sambil goyang-goyang kaki macam tu lah. Jadi dia terkejut tengok, kenapa pula ada budak kecil duduk
tengah-tengah divider ni duk goyangkan kaki. Masa dia perhati budak tu, dia tak sedar yang motor dia ni masuk ke tengah jalan ke line putih ni. Dia tengok budak tu senyum saja pandang dia. Dia ralik tengok budak ni sampailah ditepuk kali kedua oleh adik Fak ni, barulah dia rasa macam terkejut dan dia tengok balik budak tu dah tak ada dah. Oh, jadi seram kan? Bukan seram lah. Dia macam menakutkan kalau jadi macam ni, tengah-tengah bawa motor tiba-tiba nampak budak. Lepas tu dia ralik tengok budak tu, motor masuk ke sebelah kanan jalan dan kereta datang langgar ke aksiden ke. Memang itu penting kita tak boleh lalai masa memandu dan kena baca doa lah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cerita kedua ni daripada Fak juga. Dia baca daripada newspaper The Star lah kalau tak silap dia. Dia kata kisah berkisah tentang seorang wartawan akhbar. Dia tulis pengalaman beliau sendiri dalam newspaper tu lah. Pengalaman dia bertemu dengan Pontianak dekat area Terowong Menora, Highway Plus arah utara antara Ipoh ke Kuala Kangsar. Cerita dia macam ni. Reporter ni dia mengaku yang dia ni memang langsung tak percaya tentang cerita-cerita hantu lah. Kisah-kisah mistik ni dia tak percaya. Dia tulis cerita pun dalam newspaper ni bukan cerita hantu lah, macam cerita kemalangan, cerita penjenayah apa semua. Tapi hari tu dia tulis pengalaman dia yang sebelum ni dia tak pernah percaya pada cerita hantu. Kisahnya berlaku dekat highway Jelapang pada hari dia nak balik ke kampung lah. Tujuan dia cerita ni sebab dia nak suruh orang berhati-hatilah, nak suruh pembaca-pembaca newspaper The Star ni berhati-hati dengan jalan raya di sekitar Terowong Menora ni lah. Okey, Abel lupa nak bagi tahu, wartawan ni ataupun reporter ni, dia ni bukan Melayu lah, dia Chinese. Jadi mesti kita ingatkan kalau Chinese ke India kan mesti tak ada hantu-hantu yang macam nampak hantu pocong ke, hantu lansui ke, hantu Pontianak. Sebab mereka ni orang Cina mesti nampak hantu yang lompat-lompat tu kan. Tapi tak, sebenarnya kisah seram ni berlaku masa wartawan ni dia balik ke kampung dia di Perak ni jugalah. Dia balik ke kampung dia di Perak dan dia lalu Terowong Menora. Masa ni beliau bersama dengan seorang lagi member dia yang ikut sama dia balik kampung. Masa ni dia drive lah. Tengah-tengah jalan ni duk borak lah. Sebelum sampai Terowong Menora tu, dia orang ni cerita kisah seram. Kan mamak wartawan ni dia tak percaya, Chinese ni dia tak percaya pasal cerita hantu. Jadi dia cerita lah. Dia kata tadi kan dekat office tu, office mate dia ni cerita pasal hantu. Dia kata dia kena usik hantu. Jadi wartawan ni dia gelak lah. Bila dia gelak, member sebelah dia ni yang tumpang kereta dia ni gelak jugalah, macam tak percaya lah, macam katalah bodoh lah mamak ni kata kena usik hantu. Mana ada hantu, lebih kurang macam tu lah. Masa ni dia tengah memandu menghampiri Terowong Menora. Kebetulan pula malam tu hujan gerimis. Kalau cerita hantu mesti ada hujan gerimis lah, mesti ada waktu senja kan, mesti ada waktu hujan panas kan. Tengah mereka berdua ni duduk tergelak-gelak ni, masa ni dah lepas dah Terowong Menora ni, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan tengah berdiri dalam kebasahan sambil menggendong bayi. Masa ni kan hujan renyah-renyah. Masa ni lah dia tengok perempuan ni memang sedih je muka dia. Sebabnya katanya dalam hati lah, sedihnya muka perempuan ni, mesti dia tahan kereta dan kereta tak nak berhenti lah, nak tumpang orang lah. Maknanya perempuan ni nak tumpang orang lah, tapi orang tak nak berhenti. Tiba-tiba dalam hati dia, daripada duduk tergelak-gelak tadi, timbul rasa kesian. Kesian ni deep sangat dalam hati dia lah. Okey, dia kata macam ni lah, dia nak berhenti, nak tolong tumpangkan perempuan ini dengan budak kecil yang dibawa, yang digendong oleh si ibu di tepi jalan ni lah.
Jadi dia berhentikan kereta dia dan dia panggil perempuan itu untuk masuk dalam kereta. Bila perempuan ni masuk duduk dalam kereta, jadi pemandu ni ataupun wartawan ni dia tanyalah, "Cik, ni tengah-tengah malam, tengah-tengah hujan macam ni, nak pergi mana?" Dia tanya macam tu lah. Tapi perempuan yang duduk kat belakang ni senyap saja, tak bercakap apa-apa pun. Jadi dia tanyalah sekali lagi. Dia tanya, "Cik, ni nak pergi mana?" Dia tanya perempuan tu. Tapi perempuan ni senyap juga. Dua-dua orang dalam kereta ni pelik lah. Si wartawan dengan member dia ni pelik lah. Masa ni lah juga dua-dua orang yang duduk kat depan ni, dia tengok dekat seat belakang ni, rupa-rupanya dia tengok si perempuan tadi tengah duduk meratah baby yang dia kandung dengan mulutnya yang penuh dengan darah, dengan matanya terbuntang macam tu. Jadi si wartawan ni dia break kecemasan, dia berhenti tepi jalan ni, dia break kereta dia dan dua-dua ni lari daripada situlah, lari keluar daripada kereta. Terkejut sangat, tak tahu nak buat apa, lari daripada kereta sampailah dua-dua ni penat, dah jauh dah daripada kereta ni, tak tahu nak buat apa, masing-masing dah menggeletar dah tengok perempuan yang dia tumpangkan tadi rupa-rupanya hantu. Masa ni lalulah sebuah lori, lori trailer lah. Lalu sebuah lori ni, dia sekat lori tu. Wartawan ni dia sekat lori tu dan lori tu berhenti. Jadi bila lori tu berhenti ni, driver lori tanyalah, "Kenapa ni?" Dia tanya macam tu, "Kenapa ni?" Dia kata, "Boleh tak tumpangkan saya pergi ke Plaza Tol?" Plaza Tol mungkin ada 2-3 kilometer lagi daripada situ lah kot. Dia tanyalah, "Kenapa boleh lari sampai ke sini?" Jadi wartawan ni ceritalah, dia kata dia tumpangkan seorang perempuan dan perempuan ni rupanya hantu. Driver lori ni cakap, "Oh, patutlah," dia kata, "tadi saya nampak tepi jalan ada sebuah kereta dengan lampunya menyala, lepas tu pintu depan dua-dua terbuka," dia kata. Okey, bila sampai di Plaza Tol ni, dua orang pemandu pula, wartawan dengan member dia ni bagi tahulah orang yang bertugas dekat Plaza Tol tu. Dan kereta peronda ni dia pergi letak kat kereta dia, memang dah tak ada apa dah dalam kereta ni. Cuma dekat seat belakang ni ada satu batu nisan, tak tahu daripada mana ada batu nisan duduk dekat tempat duduk belakang. Jadi dalam newspaper ni dia tak cerita pula batu nisan ni wartawan ni pergi buang kat mana, dia tak bagi tahu. Jadi itulah cerita wartawan dengan Pontianak di highway dekat terowong Menora ni lah. Cerita seterusnya ni daripada Nabil. Nabil cerita kisah seram di highway Karak. Ceritanya pada suatu hari ni, beliau ni nak balik lah ke kampung dia. Kampung dia dekat Temeloh, Pahang. Masa tu dia tak ingat pukul berapa, mungkin dalam pukul 8 atau pukul 9 malam. Dia ni bawa motor nak balik daripada Kuala Lumpur, nak balik ke Temeloh, mungkin dalam 3 jam 4 jam macam tu kot. Kalau naik motor daripada Kuala Lumpur ni kan, nak sampai ke kampung di Temeloh. Jadi masa ni biasalah dia guna highway Karak. Tak ada jalan lain dah kot yang paling dekat. Daripada Kuala Lumpur ni kan dia ada 2 jalan lah, highway Karak ataupun kena lalu jalan Gombak Lama dan keluar highway Karak juga. Okey, sebelum sampai terowong nak ke Genting Highland tu, tiba-tiba dia perasan ada sebuah motor tengah-tengah malam ni, berpandukan lampu motor dia dengan cahaya bulan ni, dia nampak ada motor duk parking tepi jalan. Yang peliknya, motor ni dia parking belah dalam divider. Okey, kalau tepi jalan ni kan ada divider, dan sebelah divider sebelum longkang besar ni tiba-tiba ada sebuah motor duduk parking dekat situ. Jadi dia pun pelik, dia berhenti. Dia tak tahu kenapa dia nak berhenti dekat situ. Bila dia berhenti ni baru dia perasan rupa-rupanya ada seorang perempuan duduk dekat tepi motor. Perempuan ni duduk dekat tepi motor
tapi tak nampak muka dia tu, macam gelap lah muka dia ni, tak nampak. Dia fikir dalam hati, kenapa pula perempuan ni seorang-seorang duduk kat sini, kenapa dia parking di sebelah, mana dia di tepi divider belah dalam kan. Dia pelik kan. Habis tu perempuan ni nak keluar macam mana kalau parking dekat situ kan. Masa ni lah tiba-tiba dia rasa bulu roma dia meremang. Dia rasa takut sebab dia tengok perempuan ni lain macam je, tak bergerak-gerak, duduk berdiri dekat situ. Jadi tanpa fikir panjang lagi, dia masuk gear 1 motor dia. Dia terus lari daripada situ, dia terus pecut lah. Okey, bila sampai ke rumah dia di Temeloh ni pada tengah malam tu, dia ceritalah dekat mak dia. Dia kata, mak, masa tadi dia kata dia jumpa seorang perempuan duduk tepi highway, duduk berdiri tegak je dekat situ. Jadi mak dia cakap lah, mak dia kata memanglah, dia kata highway Karak ni kan memang banyak gangguan dia. Jadi itulah cerita daripada Nabil. Okey, cerita seterusnya ni daripada Amir. Amir cerita masa ni dia lalu highway LPT. Tengah-tengah malam dia lalu highway LPT ni seorang-seorang lah. Dia kata dia dah banyak kali dah lalu highway LPT ni, tapi tak pernah alami kejadian aneh ataupun misteri. Tapi kali ni memang sangat-sangat menakutkan dia. Awalnya Amir ni dia nak bertolak daripada rumah dia di Terengganu ni, nak balik ke Kuala Lumpur ni dengan member dia lah berdua. Tapi tak tahu last minute macam mana member dia ni tiba-tiba nak postpone, tak nak balik pada hari tu, nak balik sendiri ke Kuala Lumpur. Jadi terpaksalah dia seorang-seorang balik menggunakan highway LPT ni tengah-tengah malam. Tengah Amir kusyuk memandu ni, tiba-tiba dia nampak ada kelibat seorang lelaki duduk tahan kereta dia lah, duduk di tepi jalan, di tepi highway ni lah. Jadi masa ni dia tak fikir panjang, dia terus berhentikan kereta dia dan dia turunkan cermin kereta. Dia tengok rupanya makhluk yang tahan kereta dia ni adalah seorang lelaki dengan mukanya penuh dengan darah. Dia tengok pun dah seram dah. Kenapa pula mamak ni jatuh motor ke apa kan. Bila dia buka cermin tu, makhluk tu cakap ke dia. Dia cakap, bang, tolong saya bang, saya baru lepas aksiden ni, saya nak pergi hospital, boleh tak bawa saya pergi hospital? Lepas tu makhluk terkata lagi, bang, saya punya family ni ada lagi dalam kereta ni, perlukan pertolongan. Dia kata kereta dia aksiden lah. Amir ni dia jenguk lah tempat yang ditunjukkan oleh makhluk ni kat belakang kereta dia lah. Dia kata dia lalu tadi, dia tak nampak pun ada kereta aksiden. Bila dia jenguk ke belakang ni, memang betul, memang tak ada pun kereta aksiden. Jadi dia tenung balik makhluk tu. Dia tengok memang betul banyak darah dekat baju, dan kepala makhluk tu macam pecah sikit lah. Jadi dia kata dalam hati dia, biar betul mamak ni, dia kata. Makhluk ni bagi tahu lagi tu bang, kat belakang tu, sambil dia tunjuk dekat belakang. Brother ni lihatlah daripada cermin pandang belakang. Tadi dia ulurkan kepala, ini dia lihat daripada cermin pandang belakang. Memang tak ada apa-apa, memang tak ada kereta aksiden pun. Dia kata memang tak logik lah kalau kereta aksiden, tapi dia tak nampak. Jadi masa ni dia terus tekan minyak dia, dia tinggalkan makhluk tersebut. Kat sini dia kata mesti makhluk tu macam terpinga-pinga kan, pasal mamak ni tinggalkan aku pula kan. Jadi masa ni dia dah takut dah, dia dah seram dah, teringat muka makhluk yang tahan dia tadi dengan muka berdarah ni. Dia keluar daripada LPT dan dia terus cari balai polis yang terdekat. Dia tak tahu nak buat apa masa ni. Sempat lagi dia nak pergi balai polis lah. Dia tak bagi tahu dia exit Kuantan ke exit mana, tapi dia kata dia exit LPT dan terus ke balai polis. Sampai di balai polis, dia ceritalah dekat polis yang jaga dekat kaunter tu lah. Dia kata tadi dia lalu highway LPT, tiba-tiba kereta dia kena tahan dengan seorang lelaki. Bila dia buka cermin, dia tengok
laki ni penuh dengan darah muka dia, dan dia bagi tahu yang beliau adalah mangsa kemalangan. Tapi dia cek kawasan situ, dia kata tak ada pun kereta yang di claim oleh lelaki tu yang kemalangan lah. Jadi bila dicerita dekat polis tu tanyalah kawasan lokasi mana, dan polis tu bagi tahu, cik, kawasan tu memang spot accident, memang ada banyak dah orang accident, dan kebanyakan yang kemalangan ni meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi bila polis tu cakap macam tu, makinlah menggigil si Amir ni. Dia kata yang dia tengok tadi betul lah, bukan manusia, itu adalah makhluk yang menjelma sebagai manusia. Okey, itulah cerita Amir di highway LPT. Jadi siapa-siapa nak balik highway LPT tu malam-malam tu, jangan lupa baca doa lah sebelum memulakan perjalanan. Abel pun banyak kali juga lalu highway LPT tengah-tengah malam, tapi alhamdulillah tak pernah jadi benda-benda yang pelik lah. Cuma sekali saja, masa tu sebelum perasing, masa ni maghrib, tengah-tengah duk drive ni nak pergi pulau perhentian dengan member. Member ni 3 orang lah, member ni 2 orang, Amiru dengan Syafiq. Syafiq ni duduk seat belakang, Amiru ni duduk seat depan lah. Maghrib masa tu Abel tengah mandu ni sambil dengar cerita seram lah, pasang dekat apa tu, dekat CD pula, dekat radio ni lah, dekat radio kereta ni kan. Okey, tengah-tengah mandu tengok cerita seram ni, tiba-tiba ada satu makhluk, dia besar, dia seperti burung terbangnya, tapi benda tu warna putih. Kita tak tahulah sama ada kena pantulan lampu kereta daripada depan atau belakang ni menyebabkan benda tu kalau putih. Tapi yang peliknya, makhluk ni yang terbang macam burung bangau ni, besar dia macam besar manusia. Jadi kita tengok ni macam terkejut bila tengok benda dia, tak tercakap apa-apa. Sambil tangan Abel sebelah kiri ni duduk tepuk Amiru ni lah, duduk tepuk paha dia lah, suruh dia tengok. Cakap, kau tengok tak, kau nampak tak, kau nampak tak. Benda tu dah hilang. Bila tengok Amiru ni, muka dia ni macam muka terkejut sambil mulut dia tenganga lah. Cakap, mesti mamak ni nampak juga kan. Jadi Amiru kata, nampak apa? Jadi Abel tanya, kau tak nampak kalau tadi benda terbang tadi? Amiru kata, aku tertidur lah ni, baru bangun. Aduh, masa tu kita pun dashcam pun tak ada lagi pada masa tu, tak boleh nak tengok balik apa yang kita nampak lah. Jadi itulah beberapa cerita yang dapat Abel share pada hari ini. Semoga jadi hiburan dan juga jadi ikhtibar pada kita semua. Sekian, terima kasih.